kira tentu kita ada salted egg, sotong dan ikan cadar Rasa. berada. Okay, ni hotel dia. Ni bilik dia. Wow, soft. Boleh muat 4 orang ni lah. Yes, kita dah pagi dari kat atas tadi. Kita nak ke lobby dah. So sekarang dia tengah proses ada apa, renovation sikit. Jadi kita lalu bahagian ni lah. Okay. So jom kita tengok dia punya layout macam mana. Yes, ni kawasan dia baru develop. Ni lah hotel kita hari ni. Bentuk dia macam pagoda. Nampak? So, jom kita check in dulu. Kita yoga apa ni? Jadi punya ruang menarik. Kawasan memang menarik yang untuk budak. Ada hammock juga. Okay, nice. Lively lah. Aku ingat banyak aktiviti kat sini. Ingat kan macam membosankan, tapi okay. Sajalah. Ni kita makan kemana nak ni. Makan kat sini lah. Tapi kita selalu ada satu spot makan lah. Tapi kita tak tahu lah sekarang ni total apa makan tempat lain lah. So nanti kita check dulu. Kita hari ni kita santai-santai. So kita lunch sikit. Kali ni kita tak camping. So buat hujanan petang kan. So kita check in hotel lah kali ni. Okay, jom. Pak best. 14 5 6 ya. Tidak. Kita tengok dia punya 6. Kita kuih ni. Dalam sampai juga kita hari ni. So ni mata kita. So ni toilet dia. Kita tengok toilet dulu. Toilet dia macam biasa. Shower. Okay. Ada kursi juga itu. Ni shower dia. Dan mari kita tengok bilik dia. So, macam biasa kita ada ni lah wardrobe semua, extra bantal dan kondimen. Kita ada ni lah kopi dengan kita dapat ni. Jom kita tengok dapat apa lemak. Potong ni. Berapa? Itulah. Dalam mandian. Tapi dia bagi asing. Lagi ada apa lagi? Ini ada cookies. Ni bilik dia. Wow, soft. Boleh muat 4 orang ni lah. Kita ada lagi satu balcony kat sini. Ada balcony ya. Ini dia.
Ada gym kat sini. Ada apa lagi? Oh guys, ni swimming pool dia. Sejuk kat sini kita boleh main games ya. Okay, ni hotel dia. Ni swimming pool dia. Dan dia ada sedapnya, tapi dia heated ni, nampak dia ada apa, ada wap kan. So ni untuk budak-budak. Cuma tak mandi kali ni. So kita just lepak-lepak, hang out, chill, tengok view dia. Right. Pukul 11 tu. Ni apa, basil tak tahu. Sini pun dia ada mini market lah kat sini, mini mart. Kalau korang nak beli apa-apa daripada hotel tu, boleh pergi ke sini dulu lah. Okay, dekat je. Sekarang baru pukul apa, 7 lebih lah. Just tengah. Memang ramai lah sini. Ini kita ingat datang lambat tak ramai, tapi ramai lagi. So kita beratur je. Okay, kita dah makan hari ni. Apa kita hari ni? Bacai siram. Lepas tu kita ada salted egg, sotong dan ikan cadar. Kita rasa punya bos mampi. So korang makan rasa boleh tahu orang balik. Dia punya sini portion memang besar lah. Dulu ni kita orang makan mesti balik bawa balik tapau lah. Tapi ini paling favourite lah kalau petang ikan. Genting saya. Aish, apa? Panas kan? Aku macam lah. Panas tu. Okay, kita order ni lemon ais dan Pop lemon dia. Itu biji lemon potong dia punya ekor. Kita letak ni. Dah. Kita makan dia rasa dia. okay, manis ada rasa. Ada rasa. Manis. Ada. Daging dia macam mana? Kering sangat ke? Tak. Lembut. Crunchy, tapi crunchy luar, lembut di dalam. Betul. Kita ada.